Datuk Mustapa Saadmud dilantik sebagai Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak dalam merombakan Kabinet Kerajaan Madani. Pelantikan beliau dilihat sebagai langkah memperkukuh penyelarasan dasar dan pelaksanaan agenda pembangunan kedua-dua negeri berkenaan. Mustapa ahli Parlimen Sepanggar sebelum ini dilantik sebagai Timbalan Menteri Sumber Manusia pada 2022 dan seterusnya Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi dalam merombakan Kabinet Sulong Kerajaan Perpaduan pada Disember 2023. Sebelum ini, portfolio Menteri Hal Ehwal Sabah dan Sarawak diwujudkan pada Mac 2020 dan pernah disandang Datuk Seri Dr. Maximus Ongkili sehingga 2022. Selepas Pilihan Raya Umum ke-15 PRU 15, portfolio itu kemudiannya bertukar tangan kepada Datuk Armizan Muhammad Ali yang memegang jawatan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah, Sarawak dan tugas-tugas khas. Selepas rombakan Kabinet kali pertama di bawah pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada Disember 2023, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof dilantik sebagai Menteri yang bertanggungjawab terhadap hal ehwal Sabah dan Sarawak.